Apa jadi sekarang? Apa kesannya? Di bahagian terakhir ni, kita akan lihat akibat dari pendedahan ni dan apa tuntutan yang dibuat untuk tindakan seterusnya. Dan suara yang paling penting dalam semua ni sudah tentulah suara mangsa. Dengar apa yang mereka katakan. Mereka rasa sangat kecewa dan marah sebab pendedahan ni lebih banyak mendedahkan identiti mereka, mangsa, berbanding nama-nama besar yang mereka dakwa masih dilindungi. Tekanan dari orang ramai dan ahli politik memang sangat kuat. Tengoklah undian kat Kongres ni untuk paksa pendedahan fail-fail ni dibuat. 427 undi setuju. Lawan satu je yang bantah. Hampir sebulat suara. Ini tunjukkan yang isu ni dah melampaui politik parti. Ia dah jadi tuntutan seluruh negara untuk tahu kebenaran. Jadi, berdasarkan semua ni, sumber kita menggariskan 4 tuntutan utama yang perlu dibuat. Nombor 1, dedahkan baki berjuta-juta lagi fail yang masih disorok. 2, buka siasatan baru ke atas semua nama yang terlibat. 3, heret ke muka pengadilan sesiapa yang cuba sorokkan kes ni. Dan 4, siasat dengan serius dakwaan campur tangan asing dalam kerajaan. Jadi, persoalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama, adakah ini penamatnya? Adakah skandal Epstein dah selesai? Atau adakah kita sebenarnya baru je buka pintu kepada satu skandal yang jauh lebih besar dan gelap tentang bagaimana kuasa sebenar berfungsi di peringkat tertinggi? Jawapannya, mungkin baru sekarang mula nak terbongkar.